Rasa macam kena beli lagi lah stokin ni. Dia best bahagian sini memang rasa macam kemas. Lepas tu kan, ni memang terpaling pakai tau. Tengok. Nampak tak? Dah berlubang. Dah berlubang dah. Tapi walaupun dia dah berlubang, dia masih lagi ada function far infrared kat dalam ni. Jangan risau. So, korang pakai je. Tu maksudnya kita pakai hari-hari lah tu. Sebab kita pakai hari-hari sebab stokin ni memang selesa pakai. Kalau korang jalan jauh pun tak lenguh kaki. Berdiri lama pun tak lenguh kaki. Setakat yang Nurul pakai untuk tujuan tu je lah. Tak adalah tujuan lain sebab mungkin masih sihat kan. Tapi sihat pun kita, orang kata cegah lah. Lebih baik daripada merawat. Nanti dah sakit baru cari stokin, jenuh. Tapi sebab badan kita dah sakit, dia ambil masa lah untuk heal. Tapi kalau yang sihat pakai, korang memang akan rasa sedap. Duduk macam ni pun boleh rasa dia punya grip kat sini. So korang, kalau nak dapatkan Alora Sock, jomlah beli dengan Nurul. Lagipun Nurul ingat Nurul nak beli lagi satu. Yalah, nanti hujung bulan ni ada masuk sikit-sikit kan. Bolehlah buat tambah-tambah. Dapatkan Alora Sock yang original. DM Nurul, nanti kita pakai sama-sama. Okay? Reward diri. Kita reward diri. Kali ni kita beli Alora Sock. Nanti kontak Nurul tau. Kita beli sama-sama Alora Sock. Janji.